Bila you berada dalam aura yang tinggi, orang keliling you tiba-tiba jadi macam excited lah, macam bina aura, bina harapan you. Ada harapan. Hari ni aku ada peluang. Hai, Assalamualaikum semua. Welcome back to my channel. Kepada yang baru tengok, jangan lupa tekan subscribe. Okay, so siapa yang first time kenal Kak Kak Ira ni siapa sebenarnya? Okay, Kak Ira ni adalah seorang yang suka berkongsikan tentang kisah kejayaan. You boleh bangun semula daripada you punya kesakitan. So basically, siapa-siapa yang rasa macam dia nak improve life dia, don't forget to subscribe. Thank you everyone. Kali ni Kak Ira nak kongsikan tentang bina aura you, bina harapan you. Maksudnya apa? Okay, first kita kena faham, aura ni adalah, dia bukan magic. Dia adalah something yang kita panggil dia sebagai energi dalaman. Okay, pernah tak bila bangun tidur, you rasa macam kosong? Badan sihat tapi rasa hati ni kosong. Mungkin sebab you dalam aura yang rendah. Okay, aura ni dia macam-macam, tapi Kak Ira boleh sampaikan dengan bahasa mudah. Dia ada dua kategori. Yang pertama adalah aura yang tinggi. Yang kedua adalah aura yang rendah. Bila kita bangun dalam keadaan aura yang rendah, Kak Ira bagi situasi dulu. Bila you dalam keadaan aura yang rendah, you bangun pagi, you rasa macam tak best, you rasa macam boring, you rasa macam tak ada harapan. So, bila you dalam keadaan macam tu, orang sekeliling pun boleh rasa. Itulah aura sebenarnya. Macam dia dalaman, tenaga dalaman kita. Apa yang kita keluarkan tenaga dalaman kita. Bila kita ada tenaga dalaman yang macam tu, membuatkan orang keliling kita pun boleh rasa macam tu. Perasan tak? Macam bangun pagi kan, tiba-tiba kita rasa tak best. And then let's say kalau kata kita ada suami kita ke, ataupun kita ada anak kita, anak kita pun rasa macam tu, rasa macam tiba-tiba dia nak menangis. Padahal kita je yang rasa macam tak ada mood. So-called tak ada mood, tapi anak kita pun tiba-tiba rasa macam dia rasa macam tak best, tak nak pergi sekolah ke, tak nak main ke, tak nak bangun ke, nak baring je. Okay, itu maksudnya you sampaikan aura macam tu. Maksudnya energy you macam tu. Untuk yang aura yang tinggi ni pula dia macam mana? Aura yang tinggi ni dia ada harapan, dia ada semangat. Walaupun dia dalam keadaan yang ada cabaran, tapi dia masih dalam keadaan positif. Maksudnya walaupun apa cabaran sekalipun yang macam dia tengah tempuh, contoh dia kehilangan kerja, dia kena marah dengan bos dia kena marah dengan manager dia, ataupun dia asyik buat salah kat tempat kerja dia, tapi dia pilih bangun tu, dia pilih untuk aku nak berada dalam aura yang tinggi. So bila dia dah cakap macam tu, seluruh tubuh badan dia akan rasa macam semangat. You rasa macam walaupun bangun pagi tu, let's say dalam 5 saat yang pertama, you rasa macam tak rasa dah nak bangun pagi hari ni, tak rasa nak bangun untuk pergi kerja hari ni contohnya. And then you tukar dalam masa 5 saat, aku nak berada dalam aura yang tinggi. So bila you berada dalam aura yang tinggi, orang keliling you tiba-tiba jadi macam excited lah, macam rasa seronok lah hari ni, nak pergi kerja hari ni. Itu apa yang you all sampaikan. Okay, maksudnya bukan kita nak macam nak make sure orang keliling kita ni dalam keadaan yang bagus, tapi itu adalah kesan apa yang kita boleh nampak. Okay, so you faham So dia akan nampak pada keliling kita. First, kita akan rasa pada mood kita sendiri. Yang kedua, kita akan boleh nampak kesan tu keliling orang. Maksudnya contoh kat kawasan, ataupun kita ambil kawasan keliling, macam bangun pagi, kita jumpa suami kita jumpa anak kita, ataupun kita berjumpa dengan mak kita ke siapa ke. Bila kita bangun dalam keadaan yang bagus, yang aura yang tinggi, membuatkan kita rasa macam kita seronok, kita rasa positif hari tu. Okay, so that's why Kak Ira sampaikan bina aura, bina harapan you. Maksudnya bila aura you dalam keadaan bagus, you ada harapan untuk hari tu, untuk teruskan seharian yang dalam seronok, excited, rasa bersemangat. Okay, kenapa Kak Ira ajar macam ni? Sebab kita, setiap orang, kita ada 24 jam. Satu hari tu kita ada 24 jam. Orang yang ada aura rendah ni, dia kena tempuh 24 jam dia tu dalam keadaan kesakitan. Maksudnya tak best, rasa boring, rasa macam tak ada harapan, rasa macam life dia ni macam stagnan, ataupun life dia ni macam menurun, ataupun dia fikir masalah dia je. Maksudnya otak dia ni, dia kata masalah aku ni macam ni, orang tak faham ni masalah aku ni macam ni. So membuatkan orang keliling pun macam okey lah, kita tak boleh nak bercakap benda yang bagus lah, sebab
Dia pun cakap pasal diri dia je. Dia fikir macam dia je punya masalah dalam dunia ni. Anak dia je macam tu, macam ni. Instead of you boleh tukar. Awak boleh tukar benda ni dengan niat diri sendiri. Cakap, ya Allah, aku bangun hari ni dengan aura yang tinggi. So membuatkan you rasa you bangun rasa macam ada harapan. Hari ni aku ada peluang. Maksudnya kalau awak berdepan dengan awak punya klik yang awak rasa macam awak tak suka nak deal dengan dia, tiba-tiba awak nampak macam bagus juga dia ni macam best juga bercakap dengan dia ni. Pernah tak situasi macam tu? Cuba share dekat komen. Maksudnya bila awak macam cuba untuk, aku dah tak larat lah nak berkelahi dengan orang ni, aku macam dah nak berbaik dengan orang sebab tempat ni pun tempat aku cari rezeki. Contoh awak pergi masuk office, awak pergi masuk pejabat, contoh awak deal dengan awak punya klik. Contoh awak ni adalah seorang kalau awak punya pekerjaan, boleh tak tolong tuliskan kat komen apa title pekerjaan awak. Contoh macam Kak Ira dulu, Kak Ira adalah seorang system analyst, business analyst, sistem, maksudnya Kak Ira bahagian IT lah. Kalau kata yang IT ni tahulah kot. Okay, contoh Kak Ira ada ni, Kak Ira kena berurusan dengan orang lain. Maksudnya Kak Ira kena berurusan dengan sistem yang lain. Sebelum tu Kak Ira rasa macam dia ni susah lah nak deal dengan dia ni. Dia ni kan macam tak habis nak cakap benda ni. Susah lah. Semua benda tak boleh nak deal dengan dia. Macam ni. Tiba-tiba Kak Ira tukar dengan perkataan Kak Ira, okay, hari ni saya nak berada di aura yang tinggi. Terus masa macam, walaupun dia macam tu, macam kita tahu macam mana kita nak atasi ataupun kita macam nak kendalikan situasi tu, kita macam boleh dapat idea. That is the powerful part. Bukan untuk orang lain, tapi untuk you nak pakai dekat diri you sendiri. Okay, so before that, jangan lupa tekan button subscribe. Okay, so sangat penting untuk kita bina aura dalaman kita sendiri. Okay, so ada juga ada juga beberapa kisah yang membuatkan kita boleh faham pasal aura ni. So mungkin awak pernah dengar perkataan aura ni, mungkin boleh share dekat komen. Kak Ira pun nak tahu juga apa pemahaman awak tentang aura ni, sebab dia yang tak ramai orang bincangkan, tapi dia sangat power, dia sangat kuat, dia ada kuasa di sendiri. Okay, so bila seseorang tu aura dia bagus kan, contoh dia pergi dekat kawasan tu, ada perjumpaan ke, ataupun ada meeting ke, ataupun dia ada macam grup organisasi. Okey, bila seseorang aura ni yang bagus ni datang, membuatkan orang keliling tiba-tiba senyap. Perasan tak? Pernah tak? Awak pernah tak lalui proses tu? Macam lah, macam pernah juga. Macam datang tiba-tiba je orang macam senyap, orang tunggu, orang tengok, membuatkan kita rasa macam segan pun ada macam ni. Tapi ada juga bila kita sampai, dia terus macam tiba-tiba dia tak suka. Bukan dia tak suka dekat awak, sebenarnya dia tak suka pada dia punya stage yang membuatkan dia rasa dia kena tambah baik hidup dia. Okay, contoh, awak ni adalah seorang penyabar. Apa-apa masalah awak cuba untuk selesaikan. Okay, sebab Kak Ira memang